Nama beliau memang Abdul Somad. Orang Riau. Riau ni sebuah negeri. Kalau kita panggil negeri, Indonesia dipanggil provinsi. Di tanah besar Sumatera. Pulau Sumatera ni saiz dia besar 3 kali ganda Malaysia. Kalau kita di semenanjung Malaysia ada 8 negeri, dia juga ada 8 negeri. Daripada bawah dengan Lampungnya, dengan Palembangnya, Jambinya, sampai ke Riau, naik lagi sampai ke Medan, naik lagi ke Aceh, turun ke belakang sampai ke Padang dan sebagainya. Kalau negeri Riau di Sumatera, ibu negeri dia adalah Pekanbaru. Beliau kalau tak silap dilahirkan pada 18 hari bulan Mei tahun 1977. Dilahirkan di sebuah daerah, kalau tak silap, nama Asahan. Asahan ni satu daerah macam kita kot, Jeli lah, jauh dari Kota Baru. Cuma Jeli ni 2 jam je perjalanan. Daripada Pekanbaru, ibu negeri Riau, nak pergi ke kampung beliau 5 jam perjalanan ke utara. Belajar di sekolah agama di Riau, kemudian menyambung belajar di Al-Azhar, kemudian belajar lagi, dan balik dari Azhar dia menjadi dosen, menjadi pensyarah. Kemudian sambung lagi belajar di Morocco, di Maghribi dalam ilmu hadis. Lepas tu dia banyak dikenal Ustaz Abdul Somad Morocco. Morocco negeri Maghribi, negeri yang paling jauh di utara Afrika, negeri Arab. Dia belajar di sana dan kemudian balik menyambung menjadi dosen, menjadi pensyarah, iaitu di Universiti Islam Negeri Sultan Syarif Kasim. Saya dah pergi universiti ni, ramai student 30,000 orang. Orang Kelantan pun ada. Duduk di universiti tu, jauh daripada Kelantan ni. Duduk mengaji situ. Jadi pada suatu hari saya nak pergi ke Pekanbaru. Kali pertama jumpa lah. Kita nak pergi ke Pekanbaru, kita nak naik feri daripada Port Dickson ke Dumai. Dumai ni pelabuhan lah, mula-mula di Sumatera. Daripada Dumai ni kalau kita naik kereta 8 jam baru sampai ke Pekanbaru. Sampai di sana, dalam perjalanan saya pun telefon lah budak kawan yang duduk di Pekanbaru. Saya kata, awak tahu tak kalau Ustaz Abdul Somad ni daripada 4 hari saya nak duduk di Pekanbaru ni, hari apa dia ada di Pekanbaru? Sebab saya nak pergi hadir, nak dengar kuliah dia. Kita dengar YouTube 3 tahun dah. Jadi kawan ni pun telefon lah budak-budak Ustaz Abdul Somad, tanya. Jadi siapa kepada pengetahuan Ustaz Abdul Somad, Ustaz Somad kata jangan mari dengar, mari kita forum bersama. Dia begitu pula. Jadi siapa di Pekanbaru, masuk dalam Masjid Agung Raya. Besar sungguh masjid. Kolang dia depan tu 1 kilometer, kolang saja. Masjid tu 4 kilo nampak dah kubah. Besar masjid Raya Pekanbaru. Jadi saya pun duduk bersama tu ya, kalau ada orang tengok dalam YouTube, kita duduk dengan Ustaz Abdul Somad memberikan tazkirah ataupun ceramah. Sebenarnya nak pergi dengar je, tapi dia minta buat sekaligus. Dan memang kita tak layak pun duduk atas tu bersama dengan dia, memandangkan ilmu dia sama je ilmu dia. Cuma anugerah Allah beri kepada dia, dan beberapa orang penceramah yang berbakat boleh mengolah, boleh mengupas permasalahan yang menyebabkan orang cepat tangkap, faham dan suka dengar. Itulah ustaz-ustaz gitulah. Allah beri anugerah kepada dia. Dan saya pernah bertanya dengan beberapa orang di Indonesia, di Medan masa tu. Kenal tak Ustaz Abdul Somad? Dia kata kenal lah. Kenapa tak kenal? Dia kata pasal apa orang Indonesia suka dia? Rata-rata jawab 3 sebab. Yang pertama jelas, yang kedua rekah dah panjang, yang ketiga kelakor. Jawabnya panjang padat, kemudian tak panjang pendek, dan lucu sama, nakal sama. Jadi sekadar itulah. Kemudian saya bertemu dengan dia, seronoklah kita ambil lah keberkatan tausiah beliau pada malam ini. Rakyat Kelantan istimewanya pakat penuhkan stadium insya-Allah. Apakah Muslim semua di Kelantan ini? Tidak Ustaz Somad. Saudara-saudara kita yang Tionghoa ada, saudara kita yang negeri Hindu, Buddha, Kristian ada. Semua dilindungi. Kenapa? Ajaran Islam. Man qata'a sidratan, siapa yang memotong sebatang pokok kayu, sawwallahu ra'sahu finnar,
Allah sungkurkan kepalanya dalam api neraka. Sedangkan pokok kayu tak boleh diganggu. Sedangkan pokok kayu, bukan manusia, dilarang untuk diganggu. Inilah ajaran yang dulu diajarkan Nabi SAW. Mana bukti nyata hari ini? Tuan-tuan yang ingin menengoknya, datanglah ke Kelantan. Aku sudah menengok dengan mata kepalaku sendiri. Oleh sebab itu, tegaknya agama Allah bukan ingin menyombongkan diri. Menegakkan agama Allah bukan ingin menghancurkan, tapi ingin melindungi, kerana